Sejujurnya, sebulan yang lepas saya memang langsung tak pernah guna 3D printer. Tapi sejak ada Bambu Lab A1 ni, now saya dah ada lebih daripada 17 filament spool. Pada masa yang sama, saya dan wife juga dah spend hampir RM1,000 dalam masa the first week of usage tu sendiri. Dan korang boleh tengok kat sini, ni sebahagian daripada poop diorang panggil daripada 3D printing. So the reason kenapa saya tak dapatkan printer sebelum ni was because risau, takut that mungkin ia terlalu susah untuk digunakan. So apa saya cuba jawab dalam video ni ialah, adakah 3D printer boleh digunakan oleh orang yang biasa-biasa ataupun masih lagi perlukan skills dan juga knowledge dalam technical sebelum korang boleh mula print. So printer yang ada dengan saya ni ialah Bambu Lab A1. Yang ini ialah a full size series yang boleh dikatakan untuk beginner lah. Build volume dia ialah 256x256x256mm dengan kelajuan maksimum dia sehingga 500mm per second. So dia gunakan design open frame dengan moving bed, ada auto calibration dan juga ada built-in camera dan support time lapse. Yang saya ada ni ialah versi combo. Dia didatangkan dengan AMS Lite. Kelebihan AMS Lite ni ialah kita boleh masukkan 4 spool filament serentak. So ini memudahkan apabila kita nak buat job multicolor printing. Tak perlulah kita nak tukar filament secara manual. So dia automatic akan tukar filament tu ketika tengah printing tu sendiri. So benda ni memang very convenient, especially kita nak print benda macam toys, name tags, fidget kan. Benda-benda yang macam tu yang multicolor ataupun figurine for example. Loading pun mudah je. Kita just letakkan spool, masukkan filament ke dalam feeder dan sistem akan terus automatic tarik masuk. Just for info, actually bila kita gunakan AMS macam ni, sebenarnya dia gunakan lebih banyak filament lah because dia perlu purging untuk keluar tu. But having the process being automatic, dia menjadikan dia lebih mudah and fun lah kan, tenang sikit. Dan untuk korang yang masih lagi orang kata baru ataupun tak ada idea pasal 3D printing, actually Bambu Lab ni boleh dikatakan sebagai, dia kerap juga digelar sebagai Apple dalam dunia 3D printing. So mula-mula bila saya dengar tu, saya macam kenapa tak faham kan. But lepas dah gunakan kira-kira lebih kurang hampir lebih sebulan ni lah kan, I dah boleh faham lah kenapa analogi itu digunakan. Dia sebenarnya bukan lebih kepada rupa ataupun harga yang premium, but it's actually the ecosystem. Sebagai contoh macam Apple kan, dia punya ecosystem in terms of hardware, software, apps dia semua tu interconnected within an ecosystem. So benda yang sama berlaku dengan Bambu Lab. Dia ada Bambu Studio dekat PC, lepas tu ada Bambu Handy dekat phone dan MakerWorld sebagai library design dan print profile, serta of course AMS Lite ni untuk manage filament. MakerWorld ni bagi saya dah jadi macam App Store pun boleh juga ni. Korang just pilih print profile ataupun design yang korang nak, pilih print profile dan terus print. Yang bestnya, korang boleh directly print menggunakan smartphone tau dalam Bambu Handy app tu. So kalau tengok mana-mana print profile yang menarik yang korang rasa sesuai dengan printer korang, terus boleh print. Tapi kalau korang prefer lebih banyak control over the settings apa semua, nak buat customization, then boleh gunakan PC, gunakan dia punya software Bambu Studio. Senang cerita, dia tak perfect, tapi having semua benda tu dah disediakan macam satu ekosistem tu membuatkan benda tu terasa lebih mudah, especially untuk beginner. So orang kata barrier to entry nak start buat printing tu jauh lebih rendah lah. Bambu Lab A1 ni dia support beberapa jenis material filament, antaranya PLA, polylactic acid, dan juga PETG, PETG dan juga TPU. Tapi to be honest, untuk kebanyakan orang actually gunakan PLA tu is more than good enough lah. Macam saya sendiri, saya gunakan, kebanyakan print saya memang menggunakan PLA untuk toys, figurine, name tag ke kan, decoration, even lampu dan juga organizer. So kalau bila korang perlukan functional punya prints, macam mungkin nak guna untuk rak ke storage ke kan, apa benda-benda, ataupun perlukan something yang memerlukan more durability ataupun temperature yang lebih tinggi, dan boleh gunakan PETG lah. Oh ya, yeah. A1 juga dia boleh print material yang fleksibel macam TPU, tapi dia kena gunakan the external spool lah, bukan melalui AMS. Dan sejujurnya macam saya cakap tadi, PLA dan juga PETG ni dah boleh cover majority of korang punya prints. In fact, masa saya awal-awal dulu start printing pun memang kebanyakannya kita orang print macam name tags, click
stickers, toys, figurines, fidget spinner. Kita orang start untuk explore benda-benda yang perlukan assembly macam lampu apa semua kan. And bila dah makin macam dah confident sikit, barulah print benda-benda yang macam more functional. Kita gunakan material yang berbeza, storage ke kan, phone stand, bowl for example. So kalau mula-mula dulu kita akan mencari benda untuk di print, tapi sekarang saya dah lebih kepada tanya benda ni boleh print ke tak? Macam tu. Even bila kita share dengan kawan-kawan pun ramai yang takut, tapi saya kata don't worry, kalau tak perlu design, dekat dalam Maker World tu sendiri ada beribu-ribu if not berjuta design available ready to print. Dan sepanjang penggunaan saya, the print quality of A1 ni bagi saya agak konsisten jugalah. Especially kita gunakan print profile yang memang dah proven dekat dalam Maker World tu. Auto calibration ni pun banyak membantu lah. Kita tak perlu nak buat adjustment manual macam printer dulu. Senang cerita, Bambu Lab A1 ni sebenarnya dah banyak memudahkan apa yang kita perlu buat lah kan. Still there's a bit of a learning curve, tapi memang mudah lah. Korang juga kena tahu that filament berbeza. Of course dia ada behavior dia yang tersendiri. Some ada stringing, ada yang support yang susah dibuang, fitting terlalu ketat, ataupun part yang perlu sanding ataupun gum. Dari segi masa, saya takkan kata A1 ni perlahan ataupun slow lah. It's actually very normal untuk korang print akan makan masa berjam-jam, kadang-kadang even berhari. It depends kepada the complexity of the print itself. Adakah korang nak buat parts yang memerlukan banyak assembly apa semua, ataupun nak buat besar kan. Multicolor print pula dia memang akan menggunakan lebih banyak filament, dan pada masa yang sama dia akan memerlukan masa yang lebih lama lah because of the process nak purging and tukar filament tu sendiri. Based on my experience, since A1 ni dia menggunakan moving bed punya style, so kita perasan lah dia punya frame tu macam gegar-gegar sikit. So kena make sure ada distance yang mencukupi daripada dinding ataupun tempat sekeliling, dan kalau boleh letakkan dia dekat atas meja yang kukuh. So overall experience menggunakan A1 bagi saya memang mudah. Even tak pandai pun, tak reti pun, terus jadi boleh buat, boleh gunakan. But yes, you still have to learn a bit and kena tinker sikit-sikit, especially bila kena troubleshooting lah kan. Jadi korang patut beli A1 ke ataupun A1 combo macam saya punya ni. So to me, kalau majority of korang punya print, korang fikir rasa plan macam nak print single color je dan budget sedikit tight, go with the yang basic, tak ada masalah, okay je. Sebab kalau kata perlu tukar filament, tukar color sekalipun, boleh je buat benda tu manually, sama ada dalam coding ataupun physically tukar stop pause ke macam tu lah. Benda tu doable. Tapi again, kalau korang have the budget, saya still akan recommend untuk ambil yang A1 combo together with the AMS Lite punya attachment tu, because dia memudahkan dari segi multi filament printing tu sendiri, multi color filament, dan pada masa yang sama korang boleh terosak 4 spool serentak kan. So tak perlulah nak cabut pasang every single time. So for long term usage, bagi saya combo ni lebih valuable lah. Boleh je korang nak beli AMS Lite ni later, once benda tu contoh budget dah ada later kan, okay je, tak ada masalah. So, what's the verdict? Selepas kira-kira sebulan menggunakan printer ni, Bambu Lab A1, ada satu benda yang saya tak sangka. Tak sangka apa tau? Actually, saya tak sangka 3D printing ni boleh jadi hobi bersama antara saya dan juga wife. It's very rare for us to have satu hobi yang sama, and somehow, fortunately, kita orang sama-sama minat 3D printing. So, kalau saya tak print, dia akan print. Macam tu. So, sekarang memang kita orang ni mencari-cari design apa yang ada. Kita orang terus letak, simpan in the collection, waiting to be printed lah. Memang printer ni berjalan almost 24 hours daily for the past 2-3 weeks. Bill jangan tanya lah kan, saya pun tak tahu berapa kan, harap-harap tak tinggi sangat lah. Dan apa yang buatkan lagi best sebenarnya, apabila kita orang share hasil print kami dekat social media, stories ke apa semua kan, people start to ask, korang boleh tak print benda ni? Korang boleh tak printkan benda ni kan? And pada masa sama, kita orang nampak the opportunity for business juga. Kalau kata perlu nak, contoh nak buat business, nak jual 3D printing punya products ke, boleh, memang boleh. Terus saya cakap, memang ada demand dia. Korang kena rajin tak rajin je, kena pandai explore benda tu. So kita balik kepada soalan yang awal video tadi, adakah perlu technical know-how, sedikit technical knowledge ataupun experience, skill before boleh start printing? Jawapan saya, tak. Dengan Bambu Lab A1 ni sebenarnya barrier to entry is very low. Nak pasang pun tak susah, nak gunakan pun tak susah. In less than 30 minit korang dah boleh start printing. Especially ni test print ni lah kan,
Benchy. Kan? Very easy. Tak perlu susah-susah nak belajar. So awal-awal tu sebenarnya tak perlulah nak belajar design ke apa. Just pergi je dekat Maker World. Lepas tu pilih design yang korang suka dan pilih print profile sesuai, terus boleh start printing. Dan along the way korang start lah belajar macam mana nak troubleshoot, macam mana nak tukar different material apa semua kan. It makes the whole process a lot more fun. Serius cakap. So dengan Bamboo Lab A1 ni, dia buatkan teknologi yang pada satu masa dahulu orang rasa quite intimidating untuk start 3D print, but now it's very accessible. Rasanya macam ramai orang lah boleh start untuk print dengan lebih mudah kan. Even anak saya yang kecil pun dia sangat berminat dengan 3D printing ni. Setiap hari tanya, ayah print apa, ayah print apa. Macam tu lah. Dan kalau korang nak experience yang lengkap, definitely go for the Bamboo Lab A1 combo. InsyaAllah dia akan jadi a long term investment yang sangat berbaloi. So, komen apa yang korang rasa saya patut print lepas ni. Dan jangan lupa subscribe sebab saya akan explore banyak lagi tentang dunia 3D printing ni dan of course more tech reviews. Tapi persoalannya sekarang satu je, print apa pula lepas ni?